Hari ni I nak review my handbag collection. Handbag yang pertama, handbag paling panjang and paling lebar, tapi warna ni dia selalu stain. So sebab tu warna jadi kepam-kepam. Tapi dia luas, semuat banyak barang. Cumanya I tak suka bulu dia selalu transfer dekat baju. Ni harga dia dalam RM5,000. Handbag yang kedua ni handbag I paling solid sebab dia punya body sangat mantap. Sebab very OOTD friendly. Yang ni limited edition, so macam agak mahal. And badan dia sangat panjang dan lonjong. Cara untuk peragakan, rasa comel. Tapi semua handbag yang tadi tu kualiti dia macam defect sikit kan. Sebab tengoklah I punya baju ni berbulu. Better korang pakai handbag ni. Very sleek. Lepas tu dalam ni you boleh letak macam-macam sebab space dia besar. Ni handbag baru Ali Shukri AS. Dalam ni pun ada tu dia AS. And kalau you tak nak pakai dekat ketiak kan, you nak buat sling pun boleh. Sebab dia ada bagi juga strap. Boleh pakai sling bag macam ni ataupun you nak pakai macam ni. Mana-mana pun cute. It's giving I nak pergi main pickleball. Dia boleh letak bola pickleball ke, bulu tangkis ke, bola tenis dalam ni kan. Sebab dia punya space sangat-sangat luas. Nampak? Macam biasalah Ali Shukri dia akan jual handbag harga mampu milik. Murmur je. So kalau korang nak beli, dia akan launch akhir bulan ni tau. Korang boleh follow account dia and then korang tunggu je nanti dia buat live, dia akan jual dekat dalam dia punya live.